Hui, penat semalam pasal menatang ni je. Tapi tak apa, saya satu benda saya nak cerita lah ni ha. Ni, adapter, plug ni kan, extension. Ada yang bagi extension lah. Yang bagus ni extension ni, dia boleh panjangkan dia sampai 10 meter pun ada dijual kat sini. Cuma yang saya tak suka, dia tak ada untuk port USB tau. Itu yang tak best. Jadi saya carilah satu kat sini. Yang ini dia ada port USB. Kat mana? Tak nampak kan? Nah ni dia. Kat bahagian bawah ni ada 3 port USB dengan 1 port USB Type-C. Nice yang ini, dia sangat simple, sangat ringan dan sangat kecil. Nak banding dengan ini rasanya macam 2 kali ganda setengah lah kat sini kan. Yang ini dia macam leceh sikit. First kali ada lampu yang banyak kat sini kan. Yang bagusnya ada satu-satu ni lah untuk tutup on off. Yalah rasanya. Cuma dia tak macam orang kata simple. Kalau yang ni nak buat travel pun lebih bagus. Simple kat sini kan. Dengan beberapa benda yang dia ada lah. Electric shock guard, gun infinity dan macam-macam lagi fungsi dia. Mendapat 6 menarik tak benda ni kan? Apa-apa pun kita akan test nanti. Kita punya big boy.